Bila kita sengitkan badan kita, kaki kanan depan. Tarik. Kalau tak sangkut ni. Kalau tak sangkut kepala dia tinggi kan. Kepala dia rendah. Tak apa, bagi je tumit dia lalu. Sekejap dia tong. Ada gambar dia nanti dalam film sama kali juga. Maksud dia masa ni. Oh, sepak tadi. Tapi kalau orang tengok dia, apa dia sini? Orang tak boleh. Dia mesti rupanya buka lah langkah sikit, tak banyak pun kan. Tapi satu pantang, jangan tangan tak tunggu. Lipat tangan rodin. Pisau kalau tebal ada, libatkan lagi rodin. Macam sepak pak. Kan? Buka lah, buka patok lagi. Dah jatuh di pokok tangga, empat lepas semua. Daripada sini main tangan kita lebih rapat. Katalah kita diangkat libat. Ini guna kapal barat dan kapal timur, salah satu cara. Okey. Diangkat. Aduh. Buatlah. Apa dah? Apa dia buat? Bila dia libat, kita lagi sini. Kita kena nampak sana. Tak boleh. Tengok pusing balik. Dari itu kita akan dapat. Angkat. Ambil. Ini buat sama. Ada ambil. Ada satu guna, ada betul, ada berapa lah. Apa ni ini mati tu? Senggal. Jadi sakut apa ni? Okey, sekarang kita dah. Jadi kontrol kita guna ialah dia dari sini dia nak perform kita kan. Boleh kita kan bergerak kan? Kita bergerak kan? Pak sini je. Lepas tu kita pun bilang dah. Dapat tu. Tarik lah. Dulu dia. Tarik tu tinggal. Kan? Ada pun tarik. Ya. Apa kan? Baik hentak dia ambil wallet dia. Lagi bagus. Ini dapat tak sen kan. Wah, bila dia datang balik je. Dia ambil. Ini boleh pukul. Tapi ini tak dapat agak. Ni backup dengan ini. Kalau nak kejap lah. Kan? Kalau dia tolak. Masuk ni. Turun. Guna berat badan berlebihan kita tu. Turun sekali dengan dia kan. Daripada sini dah. Okay. Buat. Jom try.